Antara skuter yang berbaloi dan juga harga yang mampu milik, kita ada satu model daripada Eric 318 dengan Adli sekarang ni. Kalau kita tengok dekat bahagian depan dah didatangkan sekali dengan windshield, cover windshield yang sangat cantik. Bahagian bawah pun dah datang sekali dengan lampu LED dan yang paling penting sekali, ada dashcam depan. Untuk dashcam dia special sikit dan berbeza pada yang lain. Dia menggunakan 4K HD kamera. Lagi jelas, lagi clear guys. Okay? Dan juga dekat bahagian bawah ni datang sekali dengan double disc. Untuk motor ni, enjin dia single cylinder, double overhead cam dan juga dah tambah sekali dengan liquid cool. Okay, untuk motor ni walaupun dia 318, okay, sebenarnya displacement cc dia 330. Okay, dan menghasilkan dengan 27.6 horsepower. Untuk Newton meter torque dan 30.8. Okay, ketinggian ini dalam 790 mm. Okay, untuk berat dia baru dalam 208 kg saja, tak sampai pun 212. Motor ni pun agak stabil, okay, agak ringan, agak balancing juga untuk korang yang mana nak mencari skuter yang bersaiz besar macam ni. Membawa keunikan dekat motor ni sebab dia punya seat dia boleh naik sampai level 2. So kita tengok yang ni level 1. Level kedua, untuk nak korang memudahkan untuk isi helmet ataupun barang yang agak besar dekat bahagian depan. Okey, dia punya seat pun sangat luas. Datang sekali dengan dia punya tools dia macam mana. Biasa orang bagi dalam plastik ke. Yang ni macam dalam handbag, macam kita pergi shopping dah. Meter untuk motor ni menggunakan TFT meter. Kalau kita tengok dengan lebih mendalam, okey, dia ada datang sekali dengan dashcam depan. Untuk dashcam ni dia menggunakan 4K HD kamera supaya lebih jelas lagi untuk korang nak tengok. Datang sekali dengan TPMS, iaitu Tire Pressure Monitoring System. Korang boleh check macam mana pressure dekat bahagian depan dan juga bahagian belakang. Dan ditambah sekali untuk temperature dan juga dengan bacaan bateri dia. Dia dipakai dengan brand Eric dan tayar bersaiz 120 untuk bahagian depan. Tayar belakang 150 dan didatangkan sekali dengan double suspension dan juga motor ni menggunakan belting. Untuk motor ni pun dah didatangkan sekali dengan airflow, ada bahagian kanan satu dan juga bahagian kiri, dan korang boleh adjust tutup dan juga buka secara manual sahaja. Ada dua kompartmen yang ada dekat bahagian depan motor ni. Bahagian pertama sekali di bahagian depan, okey, korang boleh letak sebiji phone korang dekat bahagian sini. Yang kedua dekat bahagian kiri sini. Okey, yang ni dia just tekan sahaja and then dia akan terbuka. Okey, dia ada USB dekat sini dan juga ada ruangan dalam dekat bahagian sini. Macam mana dari segi harga dia? Okey, dengan 330cc ni, okey, korang berapa harga body dia serendah 22,888 sahaja. Tambahan sekarang kita dah tambah sekali dengan top box untuk mana yang beli Eric dengan Adli. Okey, yang paling penting Adli nak bagi siap sekali dengan penghantaran free delivery ke seluruh tempat. Okey, kalau korang berminat, apa lagi tunggu? Korang boleh datang dekat WSM Biker, berjumpa dengan Adli ataupun boleh PM saja di dekat bio. Bye bye.